Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Is punya channel. Untuk hari ini kita ingin membahaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan bajet RM500. Dengan bajet macam ni, sebenarnya korang expect apa untuk home entertainment dekat rumah? Nak rasa macam panggung wayang, nak 4K lah, lepas tu ada bass bertentum dan ada semua channel, atau cukup sekadar boleh layan movie dengan family tanpa sakit kepala. Hari ini kita sembang santai saja untuk bolehkah setup home entertainment dengan bajet RM500 guys. Ni begini, bajet RM500 begini. Okey. Dan apa yang korang patut jangka dengan duit sebanyak itu guys, RM500. So, sebelum kita kira-kira, kita kena set dulu kita punya mindset. Home entertainment ni bila orang sebut, ada yang bayang TV besar, ada yang projektor macam cinema, ada yang apa lagi? Sound system gegar satu rumah, ada pula cuma ingin benda yang simple, asal boleh buka YouTube dan movie pun sudah memadai sudah. Masalah utama bila sebut bajet RM500 ni ialah angan-angan RM5,000 tapi duit hanya RM500. Jadi first question yang untuk korang juga, dengan RM500 ni korang sebenarnya nak apa? Gambar cantik, bunyi sedap, atau segala untuk semua ahli rumah ada satu tempat lepak tengok cerita sama-sama. Okey, jawapan yang penting ialah sebab dari situ kita tahu apa yang perlu dikorbankan dulu. Dikorbankan dulu guys. Dikorbankan dulu. Jujur cakap, dengan RM500 kita tidak akan dapat semua benda perfect. TV besar 4K kah, projektor padu, soundbar power dan device streaming premium. Semua sekali dalam satu troli. Tidak boleh. Kita kena faham realiti. RM500 ni level entry level setup ataupun beginner setup lah dikatakan. Bukan setup aku nak home theater professional. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kita kena pilih satu atau dua benda paling utama yang betul-betul memberi kesan kepada pengalaman menonton. Jadi baki duit barulah kita isi dengan benda sampingan. Tentang cerita, fokus lah, bukan tamak begitu. So yang paling penting ialah sebelum fikir nak beli apa, tengok dulu apa yang sudah ada dekat rumah. Simple. Ada TV? Kalau ada TV, itu satu advantage. Mungkin tidak perlu beli skrin baru pun, tapi guna broadband jenis apa, kalau internet pun sendu, belilah device mahal pun tidak guna untuk streaming. Rumah jenis apa? Rumah sewa, bilik kecil kah, apartmen sederhana kah, rumah kampung, rumah tamu besar kah, ataupun sebab setup rumah kampung dengan rumah sewa bujang tidak sama. Ada orang bilik dia kecil, pasang projektor pun tidak praktikal. Lepas tu ada orang pula ruang tamu besar, TV 32 inch rasa macam tengok phone sahaja. Jadi kita ambil situasi pertama lah. Contohnya, kalau ada TV sedia ada tu, TV biasa bukan smart TV atau smart TV OS, luar apps tidak lengkap, dengan bajet RM500 tu kita boleh buat kira-kira macam ni. Bayangkan kita guna mulut saja. Kat sini RM200 untuk device streaming TV box yang agak elok. Lepas tu boleh buka apps utama dengan stabil. Lepas tu another RM150 untuk speaker basic. Mungkin boleh dapat yang jenis macam Realme ataupun Xiaomi soundbar. Itu bolehlah dapat sekitar gitu. Cukup sekadar pasang speaker kecil ataupun mini soundbar yang boleh dengan dialog lebih jelas ataupun sedikit bass. Jadi another baki lagi RM150 tu boleh invest for extension, plug point, bracket dan sebagainya untuk upgrade masa depan juga. Dengan setup macam ni, gambar masih ikut kemampuan TV sedia ada, tapi pengalaman guna akan menjadi tinggi. Apps lancar, bunyi tidak lagi macam radio kecil. Ini setup paling realistik kalau korang dah ada TV. Okey, contoh setup B, tidak ada TV, nak rasa macam cinema sikit. Situasi kedua tu korang tak ada TV besar kan, atau TV lama sudah agak nazak tapi nak rasa macam cinema sikit. Di sini ramai orang akan fikir projektor. Dengan bajet RM500 kita dah mula boleh sentuh entry level projektor. Bukan yang paling power tapi cukup untuk tonton waktu malam tutup lampu. Lain movie dengan skrin lebih besar dari TV biasa. Kira macam ni lah. Dekat sini RM300 hingga RM350 untuk projektor bajet yang at least resolusi masuk akal, cukup terang untuk bilik gelap. Lepas tu macam aku gunakan sebelum ni, aku pernah review juga projektor yang ANSI lumens dia di atas 300, di bawah 400. Jadi sudah cukup untuk korang gunakan. Lepas tu dekat sini pula RM100 hingga RM150 tu korang boleh gunakan mini soundbar ataupun projektor itu sendiri pun sudah boleh firing dia punya speaker. Sebab mostly projektor sekarang all in one, dia ada speaker sekali. Screen pula kalau bajet ketat just guna dinding saja. Paling bagus, the best, dinding putih ataupun kain putih kat tirai murah begitu. Tidak perlu beli screen mahal pun. Jadi
Kalau benar ni bukanlah untuk wow factor pun 4K, tapi kalau ada screen projector yang besar tu sudah rasa macam family time, movie time begitu sudah. And then contoh setup C simple tanpa gadget berlayer-layer. Okey, aku tidak minat bunyi yang kuat sangat. Asalkan boleh buka apps, lain drama, lain kartun anak sudah kan. Itulah. Untuk golongan ini budget RM500 boleh guna macam ni lah. Dekat sini RM200 hingga RM250 ni untuk TV box yang stabil seperti korang beli kepada Google TV Box, Mikul begitu. And then ada budget pula RM250 to RM300 kalau ada TV basic kecil, mungkin upgrade sikit kepada yang lebih besar tapi bukan 4K premium, tapi agak mustahil lah RM300 boleh dapat TV sebab mostly TV sekarang ni berharga sekitar RM800 ke RM1000. Tidak make sense lah. Jadi apa-apa pun untuk upgrade kepada reality yang sebenarnya, korang perlu memahami korang punya budget lah. Macam maybe bulan ni korang spend for speaker, lepas tu bulan depan lagi spend for TV pula, and then sampailah korang berjaya setup satu setup tu. Sebenarnya korang memerlukan RM5,000 untuk full setup home theater device. Barulah cukup untuk korang tengok everything yang korang inginkan. Seperti yang gambar-gambar ditunjukkan ni memang tidak realistik kerana terlalu mahal untuk setup ni. Percayalah boleh sampai RM10,000 pun. Yes, boleh jadi, tapi yang paling penting ialah korang ada bilik yang selesa, sejuk, ada sofa banyak, beanbag apa semua tu, and then lighting pun cantik, and ada screen yang besar, speaker cantik, dan semua tu korang boleh tonton terus, jadikan sebagai satu home mini theater, home cinema begitu. Jadi antara beberapa produk tu aku sudah sediakan pada produk di sini, link di bawah di sini guys, boleh tekan terus.